Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak bagi tahu korang, actually dalam video kemarin kot, kat video kemarin, saya ada mendapat satu komen. Dia kata yang dulu ni dia pernah duduk di Malaysia, dia pernah tinggal di kampung Malaysia. Ini dia kata orang ni, kampung di Malaysia ni sangat-sangat susah. Lepas tu dia kata juga kat situ, dia kata lagi yang susah sangat sampai makan sehari sekali je. Ya Allah, ya Tuhanku. Ada ke orang macam tu? Kita bulan puasa pun kita sehari makan 2 kali tau sebenarnya. Sahur dengan maghrib 2 kali. Itu pun lepas kita berbuka. Lepas isyak kita makan. Sampai pukul 12 kita duk makan. Yang ini dia kata orang kampung kat Malaysia ni makan sehari sekali je. Ya Allah. Maybe dia salah faham. First, korang nampak apa yang ada dalam video ni? Ini apa? Warung ataupun kedai makan. Okay, kalau kat kampung panggil warung je lah. Okay, ni warung. Okay, warung ni kat sini petang-petang. Dalam pukul 4 macam tu, warung ni akan buka tau. Bila warung ni buka, ada jual kat sini. Kuih muih ada. Okay, cucuk udang ada. Ni macam kedai tom yum juga tau. Segala jenis tom yum ada. Goreng-gorengan ada. Nasi goreng semua tu ada. Nasi lemak pun ada. Okay, ayah pun dia cakap lah semua jenis saya ada. Jadi, kadang kat kampung ni kan kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya orang yang dah berusia. Betul dia orang malas nak masak. Penat masak, tak boleh nak masak. Dia orang boleh datang beli dekat sini. Okay, tak payah jauh-jauh dah. Dalam kampung ni sendiri ada. Tinggal datang, beli, balik tu makan lah. Ataupun nak makan dekat sini pun boleh. Sebab warung ni buka dari pukul 4 petang sampailah tengah malam, pukul 11 macam tu. Okey, yang dok berkata pasal sehari makan sekali tu, saya rasa dia ni salah faham kot. Okey, maybe betul dekat kampung, maybe ada orang yang susah. Tapi, dia bukanlah susah sampai sehari makan sekali. Tak ada lagi lah kes macam tu ya. Dia sehari masak sekali. Faham tak? Makan tu bukan sekali je. Dia orang kampung ni, kami ni jenis kebanyakan dia masak time pagi. Time pagi masak nasi banyak-banyak siap-siap. Okey, lepas tu masak lauk tu sekali banyak-banyak siap-siap. Ni jujur lah macam mana mak saya buat, tok saya buat. Sama je. Nasi masak pagi banyak-banyak. Okey, masak je banyak sekali. Makan sampai malam tak kisah. Okey, masak satu periuk tu penuh. Lepas tu, goreng ikan ke, goreng ayam ke. Yang ni basic lah. Selalunya ikan. Cumanya bila anak-anak buah semua tu balik, buat ayam. Nah kan budak-budak kan ayam dia pun suka lagi. Tapi selalunya memang 2 menu tukar-tukar lah. Kadang ayam, kadang ikan, kadang buat udang goreng ke, udang tepung ke. Lepas tu kami akan buat sambal. Sambal ni kiranya wajib lah. Sebab ialah kita ni dekat orang utara. Makan tu kena pedas sikit lah kan. Ikutlah kalau negeri lain, maybe lain. Cuma kat kita sambal ni kena ada lah. Sambal belacan ke, sambal hijau ke, sambal biasa tu ke, sambal merah ke, ikutlah. Ataupun kalau macam tak nak susah-susah buat 2 menu, kami akan buat sambal udang, sambal ikan, macam tu je. Okay, lepas tu lauk kena ada lah. Maybe lemak ke, ayam kurma ke, macam tu. Okay, menu ni kami akan ubah. Lepas tu ada ulam sekali, okey? Kiranya satu, semua tu dalam package. Masak pagi-pagi, masak siap-siap. Lepas tu boleh makan untuk sarapan, boleh. Untuk makan tengah hari, boleh. Untuk makan malam, boleh. Contoh. Makanan tak dan habis, okey? Makanan tak dan habis pula. Makanan dah habis, okey? Itu bukan bermakna kami dah tak masak dah, bukan? Kalau rajin, masak lagi. Kalau tak rajin, tinggal beli. Shopee Food ada, Food Panda ada, Grab Food ada. Apa susah sangat ni? Ya Allah. Semua tu kami akan beli. Okey, kalau rajin masak lagi. Kalau tak rajin, beli. Tak susah pun. Jadi, yang mana kata sehari makan sekali tu, ya Allah, salah faham tu. Salah sangat-sangat. Kalau betul lah dia faham, rasanya ni salah dah ni, terbalik dah ni. Orang kalau sehari makan sekali dah lama. Kau eat. Dah lama tak? Kau eat. Kau eat tu faham lah maksud dia apa? Kau eat tu meninggal. Gitu. Jadi, mungkin dia nampak orang tu sehari masak sekali. Tapi masak sekali tu bukan bermakna dia makan time pagi tu je. Bukan. Masak banyak-banyak. Makan pagi boleh. Macam tu saya beritahu. Sampai malam boleh makan. Okey?
kami orang Malaysia, mungkin dia nampak ramai lah yang berbadan macam kecil, berbadan kurus. Tapi tu bukan bermakna kami tak makan, ya. Kami makan tapi badan tu tak naik. Biasalah orang kampung kan, orang kampung ni banyak aktiviti dia, banyak berjalan. Okey, banyak buat kerja-kerja harian. Macam sapu depan rumah, halaman rumah. Rumah kampung ni besar tau halamannya. Nak sapu tu, confirm lah berperlu satu badan. That's why macam tu. Okay? Masak sekali ni bukan apa. Tapi biasalah, macam saya beritahu, kebanyakannya orang yang dah berusia. Jadi, bila dah berusia, diorang tak larat lah nak masak je kerja kan. Jadi, diorang masak je sekali untuk memudahkan kerja diorang. Kita pun makan-makan je lah, komplain banyak. Siapa kan? Okay? Jadi, macam saya beritahu, yang dia cakap dalam komen tu salah. Alhamdulillah lah, ya kami ni tak adalah susah sangat sampai makan sehari sekali. Lagipun rasanya Alhamdulillah banyak juga bantuan yang kerajaan bagi, JKM bagi. Mampulah kami nak makan sehari 4 kali. Alhamdulillah mampu. Kat Malaysia ni tak ada lah yang teruk sampai sehari makan sekali, tak ada lagi, ya. Tu salah faham tu. Ataupun dia sengaja je nak buat fitnah. Dia ada antara dua sebab. First, sebab dia sengaja buat fitnah. Second, sebab dia salah faham. Tapi tak apa, dalam konteks positif dalam video ni, kita anggap yang dia salah faham lah, ya. Tapi rasanya saya dah bagi tahu tadi. Saya dah bagi contoh siap dengan lauk menu sekali. Okey, semua ni macam tu. Kami ni sehari kadang makan sampai 4 kali. 4 kali tu basic. Okey, macam saya ni, saya kadang sehari makan 8 kali, 10 kali. Kadang makan tak terkira. Itu baru kalau makan nasi lauk. Yang macam kita jajan-jajan pun semua tu tak payah nak cakap lah. Banyak sangat. Banyak. Serius cakap banyak. Kami ni orang Malaysia kan. Jajan tu memang ada kat rumah. Jajan tu macam benda yang wajib lah kiranya kami makan. Okay. Tengah tengok TV makan. Tengah buat kerja dari rumah ke apa ke. Kan kadang-kadang kan kita buat kerja dari rumah. Makan. Makan. Memang mengunyah je sebenarnya. Okay, maybe orang yang komen tu kan dia nampak dari luar je. Maybe dia dengar bunyi tungtang bunyi masakan tu time pagi je kan. So dia ingat, makan sekali je ni. Allahu Akbar. Kalau makan sehari sekali memang meninggal lah sekiranya. Okay. Saya tak boleh lah. Sehari sekali memang tak hidup lah orang tu. Memang masuk hospital lah kan. Okay. Tapi salah lah ya apa yang dia faham tu. Macam saya beritahu dah. Sampai akhir sekali. Saya dah terangkan semua benda ni. Dia salah faham ni. Okay. Jadi okey lah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.